ayah saya meninggal dunia, hukum tanam bunga atas kubur, boleh? Ulama-ulama kata dan harus menanam pokok-pokok yang kecil di kuburan kerana mengharapkan rahmat dan barakah daripada tasbih tumbuh-tumbuhan tadi kepada Allah. Jangan kita iktikad tumbuhan itu ampunkan dosa orang mati, jangan. Tiap yang hidup yusabbihna Allah, bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Maka tiap-tiap tempat yang ada berlaku tasbih, maka akan turun rahmat. Mudah-mudahan tumpang bersama rahmat itu kepada si mati. Itu saja harapan kita. Ini yang dinyatakan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ulama melarang tanam pokok besar. Jangan tanam pokok setu, pokok deriang atas kubur. Tak, nyaknya, jatuh atas kepala orang mati. Tanam pokok jering, pokok cengar, tak boleh. Akar dia mencengkam mayat, akar dia menghalang orang gali kubur yang lain. Tu tak boleh. Pokok kecil-kecil boleh.